Berita boom hari ini. Penyanyi Hakim Rusli mengakui dirinya juga pernah menjadi mangsa buli cyber sepanjang bergelar anak seni. Pengalaman tersebut membuka matanya terhadap sikap segelintir individu yang gemar melemparkan komen negatif di media sosial namun tidak menunjukkan keberanian yang sama apabila bersemuka. Perkongsian itu dibuat sebagai respons terhadap perbincangan mengenai isu buli cyber yang semakin membimbangkan di Malaysia dan mendapat perhatian ramai pengguna media sosial. Walaupun ada pihak menggesanya mendedahkan identiti individu yang pernah membulinya, Hakim memilih untuk tidak berbuat demikian. Menurutnya, tindakan tersebut bukan penyelesaian terbaik kerana boleh menjadikannya sama seperti pembuli cyber. Sebaliknya, penyanyi berusia 28 tahun itu memilih pendekatan lebih matang dengan tidak membalas kecaman. Sebaliknya, meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif buli cyber dalam masyarakat.